Weh, budak mana bawa jam tangan tu? Gepak ha. Tengok wanita. Mahal tu, berapa ringgit? Oh, harga dia 160. Bongok, tak sampai kisah pun. Weh, tengok aku ada jam tangan. Bro, pasal ni bro, jam tangan ni. Bagi sekarang. Nak ambil. Hey, apa main balik jam ni ha? Bagi balik kat dia. Kalau tak aku lepang. Tak apa, budak pandai. Biar aku tolong. Guys, bagi jam tangan ni balik. Bagi sekarang. Bro, pasal ni balik. Nah. Ha? Weh, monyet, kau baling jam tangan ni? Bapak pandai, kita main-main je. Ingat aku takut ke bang, bapak pandai? Aku dah kalahkan anak monyet kau tu. Aku boleh belasah kau juga. Ha? Kejap. Patut aku cari jam tangan aku tak ada. Kau ambil. Yang ni saja je nak bawa jam tangan nak tunjuk kat kawan. Boleh kan? Berita terkini. Seorang ayah didakwa pukul hitam. Nampaknya semua murid dah berdiri ya. Siapa yang dapat jawab soalan cikgu, dapat duduk. Aduh, tak nak cikgu. Kaki saya nanti putus. Soalan pertama. Haiwan apa yang tinggal dalam laut? Saya tahu jawapan dia cikgu. Kereta api. Bagus. Boleh duduk. Okey, soalan seterusnya. 6 tambah 1 berapa? Senang soalan ni. Cikgu, saya tahu jawapan ni. Haikal, tolong jawabkan untuk aku. Jawab sendiri. Tak nak. Nampak semua dah jawab soalannya. Tinggal kau seorang je. Cikgu, saya tak tahu dah jawab soalan. Saya pernah jawab soalan. Guru besar, belah boleh tak? Soalan ni untuk student je, bukan untuk orang tua macam guru besar. Saya jawab, sekarang hati aku lah nak jawab apa-apa. Ni sekolah aku. Guru besar belah sekarang. Saya dah tengok muka guru besar. Pergi. Kau nak jawab, cepat aku nak jawab soalan. Cepat. Bagi dia. Haikal, duduk elok-elok. Tak nak. Cikgu jangan macam-macam kan saya balik kursi ni. Kau nak balik kursi tu ke cikgu? Balik. Cikgu nak tengok. Bagus cikgu. Asal kau buat kerja macam tu? His name is John Cena. Apalah John Cena? Sebab tu nak murid, kita janganlah pun tengah kelas. Mana phone ayah ya? Abang, ada nampak tak phone ayah? Oh, phone ayah? Tak tahulah. Ish, abang ni tak baik tipu tau. Ayah, phone ayah abang ambil pergi sekolah. Diam, bongok! Lepas tu, phone ayah tu cikgu disiplin dah rapat. Ayah, jangan dengar cakap dia. Dia penipu besar. Cikgu, boleh tak saya dapat phone saya balik? Ha? Oh, nak ambil phone? Mestilah boleh. Thank you, cikgu. Boleh belah! Bagi lah sini phone. Hei, kau ni. Susah sangat bagi. Hai, cik. Nak apa boleh tak? Saya nak apa? Okey, murid. Monyet muka dia macam mana? Betul, macam kau. Tak, cikgu nak gaduh. Sini cikgu. Tumpukkan apa? Cikgu nak gaduh. Okey, murid. Ada apa-apa soalan? Ayah, soalan ni apa? Weh, cikgu tu bapak kau ke? Weh, bapak Haikal. Anak kau hitam. Haikal, cikgu tu bapak kau. Weh, bapak Haikal, anak kau tu bongok gila. Tuk dia tak ada otak. Bapak Haikal, kau jadi cikgu kat sini? Mantap. Anak kamu memang disiplin kat sekolah ni. Tengok guru besar. Tapi dia tak. Weh, bapak Haikal, aku selalu bully anak kau tau. Anak kau tu penakut macam kucing. Macam bapak dia juga. Bapak kau. Aku dah cakap, waktu kelas jangan panggil aku ayah. Ayah, terlupa. Okey, dapat mandi. Mana sabun mandi aku? Aduh, siapa curi? Weh, bongok. Mana sabun mandi aku? Oh, sabun mandi. Tahulah. Aku cakap aku tak tahu. Tolonglah jangan. Tak ada guna tanya kau. Wahai monyet sekalian. Mana sabun mandi aku? Dia ambil. Oi, apa aku buat? Aku tak buat apa-apa pun. Kau nak lari mana? Habis tu siapa yang ambil? Batu, gunting. Kalah. Jangan macam ni kan. Hey! Kau nak pergi mana? Ingat aku tak tahu yang kau ambil sabun aku.
Kau nak sabun ni, kau kena lawan aku dulu. Weh Haikal, jom main nyorok-nyorok. Jangan kacau aku demam. Jangan kacau aku demam. Apa? Kau demam? Guys, jangan sentuh dia. Dia ada penyakit. Haikal, ni semua punca kau tak belajar. Kau tengok aku belajar. Tak pernah kena bully tau. Banyak main phone. Sekarang nak pergi kelas bagi homework kat student. Angkat tangan. Apa ni? Bak duit kau semua. Saya tak ada duit. Cikgu ni buku yang cikgu suruh hantar. Kau jangan gerak. Abang, tembak cikgu tu bang. Tembak cikgu tu. Dia banyak bagi kita stres. Jangan dengar cakap dia. Jangan dengar cakap dia. Oh, cikgu math. Mantap adik. Apalah abang ni? Tembak banyak sikit. Bongok. Weh, apa dia jadi ni? Haikal, kau buat Aku bagi tahu guru besar. Bagi tahu guru besar, ingat aku takut ke? Weh, cikgu Mat kena tembak. Oi, bagus lah. Tapi aku sebab kena tembak cikgu Mat, bukan kau. Kau tak puas hati Cikgu Mat, bangun. Haikal, asal kau buat macam ni? Kau buat macam tu kat cikgu Mat? Abang Poli tak nampak apa-apa Tak, korang semua ni tunggu apa sebenarnya? Semua murid, rehat! 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 Yeay! Tunggu, jangan rehat dulu! Cikgu tepi lah, kita rehat! Alamak. Abang, nak burger satu! Cepat-cepat! Tepi lah, aku minta dulu! Bang, nak burger satu boleh tak? Cepatlah, bang! Bang, nak duit apa boleh tak? Bang, cepatlah bagi makan bang, kita lapar ni bang. Siapa balik tu? Siapa kena Abang, tunggu bang, cepat bagi makan. Guys, beraturlah, jangan berebut. Kita kena jaga kebersihan kantin. Budak pandai. Diam! Kau lapar sangat ke, ha? Puasa je lah ini. Asal korang semua malas, ha? Aku seorang je yang buat kerja kumpulan tau. Korang semua tidur, apa hal? Dia tak nak tolong. Aku tolong lah. Aku tolong tulis nama. Asal aku tim dengan korang apa? Aku tak tahulah. Semua malas. Semua malas nak buat kerja. Tahu goyang kaki je. Apa ya? Kau apa sama? Haikal, dapat kilemah ke tu? Memang sesuai dengan kau. Otak lembab, otak bongok. Tim aku memang lemah dari dulu lagi. Tim orang tua ni lagi. Kali ni Atuk akan sunatkan kau 2 kali. Askar aku. Hancurkan dia. Tak guna. Habislah kau, Haikal. Askar Atuk lemah. Ini tak berakhir. Budak Haikal, apa kau boleh buat Cuba bila ais ikat tepi. Jadi murid, pokok dia membesar pas... Apa batuk-batuk ni, ha? Cikgu pernah ajar kau kat depan. Kau bising pula kat depan ni. Weh, budak hidup depan kena marah tu. Bongok dia orang. Yo, what's up my brother? Bro, dia yang start dulu. Cikgu, siapa ajar pukul murid ni? Tak baik tau. Siapa ajar? Bapak guru besar. Yo, Haikal, kau duduk depan. Wah, lepas ni kau boleh jadi pandai ya. Thank you budak pandai. Tapi kau hitam. Siapa yang bagi hadiah ni kat cikgu? Thank you lah korang. Banyaknya hadiah kau bagi cikgu ya. Cikgu kan cikgu PJ kita. Takkanlah kita tak nak bagi hadiah. Itulah cikgu. Subjek cikgu tak pernah buat kita bosan tau. Alah, saja PJ je, bukan pes pun. Asal seorang pun tak bagi hadiah ke cikgu, ha? Kau tak sayang cikgu? Cikgu pun nak hadiah ke? Kejap cikgu Hadiah? Mana? Tak apa cikgu, saya ada hadiah untuk cikgu. Nah cikgu. Cikgu, cancer ni dia special. Sakit badan. Aikan, asal kau buat kat pakcik macam ni? Pakcik tak buat apa-apa pun kat... Okay murid, hari ni cikgu akan bagi tahu makan korang tau. So, jangan malu. Tapi yang fail tu boleh belah dari kelas aku. Okay adik, kamu dapat
40. 40? Budak pandai. Aku dapat 40. Kau dapat telur. Aku tembok kan. Kau lemah. Haikal, kamu dapat 25. Haikal, bongoknya kau. Potak letak lah. Dia dapat 25. Bongok. Berani cikgu malukan saya. Kan, bertenang. Bapak aku polis. Budak pandai, kamu dapat 80. Wah, tahniah. Kau baik tak? Ya cikgu, saya nak 100. 80 tu bagilah kat kepala otak Haikal. Dia sesuai kan? Dia kan selalu fail dalam math. Weh, mana cikgu math ni? Lambat pula dia datang. Alah, kejap lah, nanti dia datang. Ketua kelas, dah sejam kita tunggu. Kau sabar boleh tak? Nanti dia datang lah tu. Aku tak boleh tahan. Potek kelas je lah. Kau jangan nak pergi mana-mana. Ketua kelas, tepi! Guys, cikgu Mai tak datang hari ni. Dia balik kampung. Guys, kita semua buat kesilapan dalam hidup kita kan? Lagi bagus lah guys. Cikgu Mai tak datang. Kita boleh belajar sendiri tau. Dia yang bagus. Kepala Cikgu Mai tak datang. Aku yang akan ajar korang. Siap lah. Duh dah lapar tu. Tak ada duit nak beli makanan kat kantin. Tak ada duit ke? Tak apa. Kau makan kat tong sampah tu. Jangan kacau dia. Kau ni ajar-ajar gangster pula. Tak ada telur kan? Tak apa bro. Pilih je makanan yang kau suka. Tu ni. Abang. Nak makanan tu lah. Makanan ni 1,000. Bro, mana kau pergi? Abang, nak free boleh tak? Nak free, mestilah. Betul ni abang. Haikal. Mana tangan kau? Yo Haikal, what's up man? Oh, tak ada tangan. Alamak, lupa. Avengers! Asyik. Haikal! Kan, tak dapat main bola sepak ke tu? Kan, kamu suruh pakai baju sekolah, borok, otak kat. Tapi tak dapat main bola sepak. Nak main badminton dengan aku tak? Tak apa lah. Jangan takut. Dah, kalau aku tak boleh main, aku poteng. Nak poteng? Nak poteng guys. Kelakar tu. Busuk mulut Sampai 3, kita lawan. Kau kalah, aku lempang kau. 1. Aku menang. Lemah. Dah lawan aku pun takut. Apa lah kau ni? Kau semua lemah. Penakut. Apa lah kau ni? Kena salin banyak nota pula ni. Kau buat apa? Aku tengah salin nota dari Papa Putih kau pada masal. Kau nak salin Siapa suruh lambat? Aduh, Haikal, kau tak sempat salin. Kesian. Itulah bro, aku penat-penat nak tulis nota. Jom main bola sepak. Haikal, nak salin ke? Meh, sini meh. Tak apa lah. Apa dah jadi ni? Cikgu, boleh tak salin balik nota tu? Salin balik nota tu? Boleh? Bayar 100 dulu. Okey adik, kita dah sampai ke asrama kau. Pergi asal? Tak nak pergi asrama ayah. Tolong ayah, nak duduk rumah je. Tolong ayah, tak ada pergi. Lepaskan kaki aku, gila aku lepang. Sini dek. Masuk sini, masuk asrama. Habislah kau. Tak nak duduk asrama. Guys, ada budak baru. Kau ingat aku takut ke? Aku boleh kalahkan kau 3 tau. Korang semua dah lah hitam. Budak baru. Ni, masukkan aku. Hitam ni. Kau ingat aku robot? Cikgu, ada murid bully saya kat asrama lah. Siapa? Adik. Siapa tanya? Adik, jangan duduk asrama, okey tak? Itulah, siapa suruh duduk asrama? Bongok! Adik, apa kau? Askar aku. Kita kena lawan Haikal juga. Jom. 1, 2, 3, lawan!
Murid tak bawa buku teks, berdiri sekarang Kalau tak aku lempar muka korang seorang-seorang tau. Jangan main dengan aku, tangan aku ni. Haikal, kau tak bawa buku teks, berdiri lah. Dia mongok. Cikgu, Haikal tak bawa buku teks. Kau memang aku Bodoh. Hei, siapa suruh kau sembang? Mana buku teks? Tak bawa. Tak bawa. Memang nak kena dia orang. Weh, satu buku teks berapa? Satu buku teks ni RM1. Nak ambil dia sikit Rasuah. Korang buat rasuah ni, aku bagi tu cikgu.